Kita nak pergi the Sunday Market. Saturday. Tolong aku pokok ni buang aja. Baik aku boleh dokan di stand aja. View, look at the hills and mountains. Hi guys, today we're going to Littleton. Kita akan naik ferry. Dia sangat cantik lah, dia macam ada this harbour. Then you go somewhere. I think my father would love that place sebab it's full of boats. So, let's see how it goes. Bawa one pair only dalam sini. Aku 6 pair lah. Yelah, dah kau pun tambah 10 kilo bag. Let's go. Very sunny day for our weekend. We're waiting for our bus now, which is Littleton. Yeah, so we're just... Ada yang judge lah di situ. Yang tu pun tengah vlogging. InsyaAllah edit 5 tahun lagi. 5 tahun lagi. Lepas graduate mungkin baru saya. Entah video aku dulu keluar, baru video dia keluar. Apa? Kat Malaysia selalu dah lalu terus. Kat sini rasa macam excited sikit lah. $40. Tunggu cantik. Cantiknya. Look at the view. Look at the view. Look at the view us. Lipstick bag tu kecil sekali. Keluar-keluar semua benda ni. Kita nak pergi the Sunday Market. Saturday. Tolong aku pokok ni buang aja. Baik aku boleh dokan di stand aja. Kenapa tak ada space ke? Bukan. Tak, telefonnya ada. Kami malas nak tengok gambar. Malas nak keluarkan phone. Macam mana? Cantik. Siapa aku? Risa. Cute. Strawberry. Weh, $10. Thank you. Pasal like it's so rad too. What is that? That is like bagel. Oh my god. Kenapa kena banyak mengucap? Sebab anjing ni banyak. Okay. Anjing. Weh, tak pasang anjing. Oh, kena fokus lah, kena fokus. Oh, Dia kena tengok jalan. Ni sayur. This is like pasar seni. You have everything. All the baju di situ. Yeah. Very nice weather to go around. Lepas tu orangnya ramai sangat. Like morning market. So macam nak the strawberry time. What is that? Oh, Johnson Heart. Wow. Oh yeah. Unpriced items. Oh, $5. Wih, cantik lah dia cantik. Bukan lah. Kita suruh tunjuk baju. Dia dah tengah pakai baju. Risau. Has nampaknya macam, cantik lah ni. Nice. Sangat pinky. Cute. Kalau balik Malaysia ni bandel aku masih bandel. Lah risau. Belum apa-apa dah $15 guys. Alamak, $15. Berapa ya? What you beli berapa? Oh, okay. I bought like 3 jeans. Alamak, and baru 2 permulaan. Baru permulaan dah habis duit. Macam mana ni? Sebab tu lah kena bawa beg besar. Turkish Delight yang macam dalam Narnia, yang nampak sedap tapi sebenarnya tak sedap pun. Yang ni Arab punya ni. Tu ada like kebab tu. Nice, very nice view. Masya-Allah, cantik sangat. This view, look at the hills and mountains. That's insane, man. Wah, sedapnya nampak. That's like what? Pavlova. Oh my god, masya-Allah, the view. Pavlova, guys. Sarah nak yang tu ke? Kan dia nak Cinema Road? Tak, dia nak ni. Oh, okay. Damn, that's big. Itulah. So we're just eating
eating pavlova. Pavlova dia. Rasa blueberry. Kita jumpa pula Elif. Kita on the way nak pergi ke naik harbour dia. Boleh masuk dalam ni atau tak ada cerita? Boleh terjun ni, boleh terjun. Macam dalam cerita. Boleh masuk dalam ni guys. Nak harap. Cantiknya, look at the view. Masya Allah. So pretty, so beautiful. Najwa cakap macam Taman Saujana hijau. Jauh-jauh datang, dia cakapnya ni Taman Saujana hijau. Macam Putrajaya. Ada kereta, ada kereta, ada kereta, ada kereta. Sebab Taman Saujana hijau. Tolong ya anak-anak marah. Okay. Kalau korang naik tu. Tapi sebelum meras-meras korang akan rasa penat dan menyesal. Bermulalah pendakian kita. Cantik lah weh. Cantik tak? Cantik kan? Masya Allah. Siapa? Cantiknya, Masya Allah. Tak boleh berenang. This is the difference between Malay and Mak Salleh. Tengok, they're just chilling here. And kita orang macam pictures. Bila? Macam bila? Cantik sangat pun. Dia main balah one shot aja. Apa nama dia? Diamond Harbour. Macam ni. Hai. Cantiknya aku saya tahu. Very beautiful view. Hi guys. Hai sekali. Dah nak habis macam mana? Titanic ah. 3. Going down here and look at this amazing view. Masya Allah. The sea is so crystal clear, guys. I feel like I want to swim here. Guys. Beautiful. Oh, I can stay here forever. I need someone here. I have to marry someone here. No, I'm joking. Maybe I do. Maybe I can. So pretty. Yeah. Tak boleh. Tak boleh. Kita tertinggal barang tadi ke atas. So macam diorang dah pergi dulu. Nanti kan awak datang sini, ambil kasut saya dengan stokin. Okay, okay. Letak sini. Oh, the barang. Wow. Weh, jauh betul. Jauh betul orang ambil gambarnya. Hebat sekali ya. Before the head into the... Sinilah Sarah. How's the skinny dipping? Ya. Panas. Panas. Sebab tu lah kena study New Zealand sebab tak suka panas. Kena keluar daripada Malaysia. Tak ada lah. Trisha, boleh join dia. Ni yang depan ni. Tapi beza dia engkau aja yang mengandung aku tak. Kita orang dah tengah sunbathing. Sikit lagi baring lah.
Bakar badan ni. Korang tengok view view bus stop kita orang. Kalau kat Malaysia maaf cakap lah, banyak asap aja nampak. Okay, banyak asap aja. Kat sini sangat cantik. View bus stop dia pun sangat cantik. Kita dah Masya-Allah. dari sana. Tak kerja. Kita angle kanan. Nak buat je. Tak, Video je. Untuk vlog kita. Cuba nampak ke semua? Nak tengok. Jangan lupa like. Macam bandar juga. Tapi bandar tu tak ada sebab orang dah beli banyak. So sekarang kita orang dekat Dress Smart. See, we're trying to find our kasut sukan. My kasut sukan now is okay, tapi I think I need a new one. Kalau macam kasut casual rasa tak perlu, tapi rasa macam nak New Balance, tapi maybe beli kasut sukan dulu. Maybe. Kita orang dah habis. Okay, tell your damage. 110 damage. Okay. I tak tahu. I berapa? Maybe I like 66 tambah 48. Okay, you guys kira sendiri. 84, 49, 49, 50 and 50. Because dua kasut. So like it's very cute shoes guys. One day dah beli ni, nak beli New Balance dengan Skechers pula. Awak tak pernah lagi ah? Tak pernah lagi beli New Balance dengan Skechers ke apa? Skechers pernah. Tapi sebab New Balance macam teringin juga. 530. Oh tahu. Tadi ada. Tadi ada. Lepas tu like 100 plus je. Maksud macam tak payah. Not today. Not today. Akan ni Lama lagi kat sini ya. Aku rasa setahun 2 kali kita sini. I lupa nak tunjuk kat korang I beli apa for like 90 ringgit. Gorgeous. I think because it's the last pair is Puma. Are you guys ready? It's gorgeous. It's so gorgeous. It's so cute. It's so cute. Yeah, that's all.